Nabi Daud ni, tuan-tuan sekalian, dia raja pertama Bani Israel. Sebelum tu orang Palestin ataupun orang tempatan. Jadi dia menjadi raja pertama Bani Israel, Nabi Daud AS. Jadi Nabi Daud dia tolong raja orang Palestin, penduduk tempatan. Nama orang itu Talut. Talut waktu tu satu orang raja nak serang Baitul Maqdis, maka Talut mimpin untuk lawan. Nama orang tu Jalut. Lepas tu pernah dengar tak kalau versi bahasa Inggeris, David and Goliath. David and Goliath tu mana Nabi Daud dan juga Jalut tu. Nabi Daud yang dapat bunuh Jalut, akhirnya dia dapat jadi raja. Itu bermula dia. Kemudian Nabi Daud ada anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian membangunkan Baitul Maqdis betul-betul. Nabi Sulaiman. Okey. Lepas zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi, yang saya cerita pada kelas pertama minggu lepas, datang satu orang raja daripada Iraq, daripada Babylon, serang Baitul Maqdis, kemudian hancurkan masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Bagi orang Yahudi punya versi, dia punya sinagog lah, dia punya first temple pada dia lah. Pada kita masjid dihapuskan, Nabucodonosor. Kemudian yang membebaskan orang beriman dan Bani Israel ni adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Dan sebagian ulama sirah kata Cyrus the Great adalah Zulqarnain yang disebut dalam Al-Quran. Wallahu alam, itu antara ijtihad ulama sirah. Sebab raja yang memerintah timur dan barat ni dua orang, satu Cyrus the Great, satu Alexander the Great. Tapi kalau tengok sejarah, Alexander the Great dia tidak beriman, dia menyembah dewa. Yang beriman adalah Cyrus the Great. Jadi sebab tu para ulama sirah kata Cyrus the Great itulah Zulqarnain yang disebut dalam Quran. Maknanya